di Kampung Pasir. Sekarang saya berada dengan Encik Nur Azwar Nizam bin Nurdin, penolong pengarah Sektor Pendidikan khas JPN Kedah. Assalamualaikum Cik, maka saya tanya dulu soalan. Teruskan. Sekiranya tidak ada keberatan, bolehkah Encik Azwar berkongsi dengan kami apakah strategi yang diambil untuk memastikan perancangan perjalanan kejohanan dapat dijalankan dengan lancar dan baik? Okey, yang pertama kita membuat perancangan awal dengan semua pejabat pendidikan daerah berkaitan dengan kejalankan. Yang kedua kita memerlukan mesyuarat-mesyuarat yang perlu dijalankan bagi menentukan satu dan urusan kepentingan. Soalan terakhir ialah apakah harapan dan masyarakat Encik Azwar dalam memastikan aktiviti yang mewakili negeri Kedah dapat memberi saringan di tingkat kebangsaan ini? Okey, JPN Kedah dengan semua PBD telah menyelaras apa-apa yang perlu untuk pemeriksaan di tingkat kebangsaan dan di awal. Jadi kita mengharapkan supaya aktiviti semua bersedia untuk pencalonan. Terima kasih kepada Encik Azwar kerana sudi ditemukan oleh saya. Sekian saja liputan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Bye.